Fatah Amin akan melancarkan koleksi tudungnya. Ibu Azizah Official. Kita punya Mr. Pilot ni nak menjual tudung labuh berbidang 50 dengan 7 rekaan berbeza pada TikTok malam ni guys. Pukul 9 malam 22 Mei 2025. Fatah Amin kata dia menjual tudung ini demi ibunya sendiri guys. Betapa sweetnya Fatah Amin kita. Jadi guys, kan kita boleh tengok kan dekat Fatah Amin punya Instagram, TikTok dia ada posing menjadi juruterbang di 5/2025. Dekat situ guys memanglah kacak bergaya. Fatah Amin kata menjadi opah, bukan opah ya, opah. Jadi guys kat sini kita punya juruterbang ni, juruterbang Mr. Pilot kita menjual tudung pada malam ni guys. Jangan ketinggalan guys. Bukan hanya Fatah Amin, ibunya juga menjadi antara duta-duta yang orang kata wajah bagi tudung Ibu Azizah Official. Yang menariknya guys, Fatah Amin ada kongsilah dekat TikTok dia, dekat Instagram dia, yang tudung ini keistimewaannya bagaikan tagline dia yang dikatakan mak dia, menutup aurat dengan sempurna. Sempurnakan auratmu macam aku. Nampak aku tutup aurat aku, alhamdulillah. Okey, jadi guys, kita sekarang ni, sebelum ini korang tahu kan Fatah Amin pernah membuat merchandise juga, pernah jual juga produk di bawah Fatah Amin FA ya, Fatah Amin syarikat dia, iaitu ada limited edition t-shirt yang berwarna biru lah, warna hitam lah semua kan. Yang itu pun sold out 2 minit je, sold out guys. Jangan main-main, bukan calang-calang Fatah Amin kita. Sekarang kat TikTok pun dah 1 juta follower. Memang 2 minit je lesak semuanya. Macam mana pula dengan tudung Ibu Azizah Official ni? Kalau korang tengok dekat dia punya teaser video kan, video-video iklan itu, promosi daripada Ibu Azizah Official ni, memang ada menampilkan Ibu Azizah sendiri, iaitu ibu kepada Fatah. Fatah kata inspirasi daripada produk tudung terbarunya ini, iaitu produk limited edition ya. Ini koleksi limited edition. Kalau sekali habis lah guys. Macam t-shirt sebelum ni, sekali habis soal habis lah. Ini limited edition ya. Jadi Fatah kata malam ni 22 Mei korang datang live untuk membeli dan tengok koleksi yang telah disediakan. Katanya ada 7 variety dan semuanya berbidang 50. Panjang-panjang kainnya. Jadi Fatah kata ibunya ni suka pakai yang labo-labo. Jadi inspirasinya daripada ibunya. Ibu Fatah Amin ni bernama Azizah Abdul Ghani. Jadi nama produk tudung terbaru Fatah ini ialah Ibu Azizah Official ni inspirasi daripada maknya sendiri. Alhamdulillah, anak soleh. Jadi guys, korang cuba like sikit video ni, like ni, subscribe kalau korang suka video ni setakat ini. Korang support aku, jangan skip iklan tau guys. Support lah aku sikit. Lagi banyak korang support aku, jangan skip iklan. Korang tengok je iklan tu, relax. Tengok dulu, baru korang sambung tengok video aku. Okay. Sekarang guys, terima kasih. Okay. Jadi sekarang kita punya Mr. Pilot Fatah Amin ni bukan hanya promosikan tudung ini. Yang menariknya, Fatah kata apa gunanya kan, sebelum ni dia ada pengalaman, betul tak? Dia cakap dengan adanya pengalaman ni lah perniagaan tudung sebelum ini, jadi digunakan aplikasikan ilmu itu dan membawa ilmu itu dalam perniagaan kali ini, iaitu untuk Ibu Azizah Official. Kalau korang tengok dekat iklan-iklan Ibu Azizah Official tudung ni kan, memang cantik-cantik, termasuk adik-adik Fatah, adik-adik perempuan Fatah, dan juga Ibu Fatah pun jadi model. Nasib bukan aku yang jadi model. Kalau tidak habis sepit ni subang aku warna pink ni. Takut tak ada yang beli. Gurau-gurau je. Kalau Fatah dengan adik Fatah dengan Ibu Fatah jadi model ni memang confirm laris, sold out. Silap-silap seminit pun dah sold out dekat live, betul tak guys? Kita amin, kita Fatah amin kat bawah. Korang amin, korang type komen amin. Guys. Yelah kalau tengok muka aku jadi model, korang nanti terkejut semua. Okay guys, jadi Fatah Amin ni baguslah. Aku rasa memang bagus. Ramai yang komen yang baik-baik, cakap wah cantiknya tudung, bagus, mengajak atau mendidik yelah wanita-wanita zaman sekarang untuk mematuhi syariah dan memakai tudung yang labuh, betul tak? Jadi baguslah, banyak yang puji nak beli.
Ada orang Singapura pun cakap nak tak ada ke dekat Singapura. Ramai yang berminat. Alhamdulillah. Aku tahu ada followers aku, subscribers aku ni yang daripada Singapura, Indonesia, Malaysia, Brunei, semua dari mana pun korang. Aku berterima kasih kat korang selalu support video aku tau. Terharu aku. Jadi kalau kau nak support aku lagi, korang like and subscribe. Okay, terima kasih. Nanti aku buat banyak lagi video untuk korang je tau. Khas untuk korang. Okay guys, seterusnya Fatah Amin ni, yang menariknya, kita tak sabar sebab jarang je ada koleksi tudung labuh. Tapi Fatah ni dia bukan hanya buat promosi tentang tudung ini sahaja. Jadi ada juga Fatah ni menunjukkan bagaimana dia antara wajah-wajah ya di LIMA 2025, LIMA Langkawi, pameran Aero Angkasa dan Maritim. Tu jet terbang. Kat situ kita bertengok betapa kacaknya suri hati Mr. Pilot kita, juruterbang Fatah Amin. Opa. Ini bukan opa ni. Ini lebih lagi kacak dari opa korang. Alhamdulillah. Korang setuju tak? Lagi kacak ni ke? Bolehlah samalah. Kira opa pun kacak juga. Opa K-pop pun kacak. Fatah pun kacak. Nanti peminat K-pop marah aku pula. Aku suka je K-pop ke tak K-pop semua aku suka. Tapi Fatah, siapa tak suka tengok Fatah? Fatah ni anak yang baik, pelakon yang baik, yang berbakat dan mempunyai anak yang comel seperti Fatimah. Jadi kita support lah apa bapa kepada Fatimah ni, betul. Apa salahnya? Jadi guys, Fatah sempat menampilkan dirinya di tempat tersebut di Langkawi, Kedah. Di LIMA 2025 yang berlangsung dari 20 hingga 24 Mei. Jadi kat sini guys, Fatah ada memakai ni jet baju terbang. Teng. Itu yang menarik guys, sebab memang lagi lah buatkan kita terimbau-imbau lakonan dia di suri hati Mr. Pilot sebagai juruterbang. Itulah ramai peminat macam hilang arah kejap. Kenapa? Sebab yalah, peminat-peminat tegar cerita Mr. Pilot drama ni mestilah teringat, betul tak? Jadi situlah Fatah Amin belanja gambar di Instagram dan kat situ kita nampak dia tahu ramai yang minat dia berpakaian seperti juruterbang. Sebab pernah berkait dengan cerita Mr. Pilot dulu kan, mestilah orang ingat. Jadi guys, ramailah yang komen, semua sukalah. Ada yang cakap lagi handsome dari opa lah, like meletup lah, semua benda lah yang memang menarik lah Fatah ni. Rezeki mencurah-curah, alhamdulillah ya. Kepada korang, jom kita support Fatah malam ni, sebab bukan hanya dia promosikan tentang tudung dia malam ni 22 Mei di live TikTok dia 9 malam tau korang tengok. Juga dia promosikan siapa yang tak datang lagi dekat LIMA Langkawi 2025 boleh datang sampai 24 Mei ni. Jadi siapa yang berminat kan, tengok Fatah ada buat macam-macam lah. Dia pelajari nak memandu jet lah, memandu itulah inilah, nak buat itulah inilah, belajar banyak-banyak ilmu tentang aero angkasa dan maritim di sanalah. Kita nampak tim media bersama Fatah. Kita nampak ramailah orang yang share pasal kat sana kan dengan Fatah. Dan Fatah pun kongsi dan promosikan tentang LIMA ni. Jadi ada kaitan dengan gabungan MINDEF juga. Dekat situlah kita boleh nampak memang menarik ya pameran aero angkasa dan maritim tahun 2025 ni, bukan calang-calang. Okay guys, jadi apa pendapat korang? Korang komen kat bawah. Korang pergi tak LIMA 2025 tahun ni? Atau korang nak datang tak dekat live TikTok Fatah malam ni? Kiranya dekat TikTok Fatah nanti tau. TikTok Fatah nanti korang tengok pukul 9 malam. Dia akan promosikan Ibu Aliza Official punya tudung. Okay, dekat situ korang boleh rembat dan capailah sebanyak mana tudung korang nak secepat mungkin. Takut sold out guys, sebab tahun lepas pun dia buat live 2 minit je dah habis. Baik korang pergi cepat-cepat. Sebelum pukul 9 malam tu korang tunggu. On your mark, get set, go. Okay, terima kasih lah kepada semua yang menonton. Aku hargai korang semua. Dan macam biasalah, ini antara gambar-gambar Fatah yang aku boleh share sikit. Fatah ada share dekat TikTok dia. Dia belanja. Dia cakap mini love khas untuk peminat-peminat dia yang sentiasa support dia. Aku pun support Fatah. Tak ada masalah. Terima kasih lah bagi mini love. Aku boleh bagi ni je.
Mini love aku macam ni. Sebelah lagi korang sambung. Sebelah lagi korang sambung. Okey. Itulah love aku buat semua peminat aku. Bukan peminat. Semua subscribers aku. Okey. Aku sayang semua subscribers aku. Aku hargai korang. Aku doakan korang pun murah rezeki. Dan Fatah Amin pun dimurahkan rezeki lagi. Amin. Korang doakan aku murah rezeki, guys. Korang support aku dengan like video ni. Dan subscribe. Okey. Korang pun jangan lupa tahu. Nanti tengok balik video-video aku. Banyak lagi video aku sebelum ni aku pernah buat, guys. Korang tengok video-video aku sebelum ni. Dan korang jangan skip iklan untuk support aku. Lagipun channel aku ni orang kata baru-baru nak naik. Korang support lah. Terima kasih Semoga korang mendapat pahala yang banyak kerana support aku dan support Fatah Amin. Okey, Fatah Amin. Jangan lupa korang tengok live dia malam ni. Tak sabar, guys. Nak beli tudung. Comel tak kalau aku pakai? Tak tahulah. Nanti kita tengok apa tudung yang ada warna apa. Kita tengok malam ni. 22 Mei. 9 malam di TikTok Fatah Amin. Bye guys. Jangan lupa like and subscribe. Mini love. Bye.